DAP Melaka tidak akan termakan provokasi dicetuskan oleh Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh yang mencabar DAP supaya keluar daripada kerajaan perpaduan di negeri itu. Pengerusi DAP Melaka, Hu Puai Tiong berkata, kedudukan DAP akan ditentukan oleh parti itu sendiri dan bukannya oleh orang lain. Puai Tiong berkata, sebagai sebuah parti yang bertanggungjawab, DAP tidak akan mengikut rentak yang dimainkan oleh Dr. Akmal dan menegaskan bahawa keputusan Hala Tuju parti akan ditentukan oleh DAP sendiri. Mengulas mengenai Hala Tuju DAP Melaka, beliau berkata perkara itu akan ditentukan mengikut proses parti. Pada Sabtu, Dr. Akmal mencabar DAP supaya meletakkan jawatan di Melaka memandangkan parti itu merupakan sebahagian daripada kerajaan negeri yang diterajui Barisan Nasional. Susulan itu, Exko Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka, Alex Shah dari DAP, menerusi satu hantaran di Facebook pada hari sama menyatakan kesediaannya untuk meletakkan jawatan sekiranya Kerajaan Perpaduan Negeri Melaka dibubarkan.